Zara terjun dari aras 2. Banyak darah dia dekat lantai aras paling bawah. Kata seorang saksi memberitahu Mahkamah Coroner hari ini mengenai apa yang didengarnya daripada rakan sebilik pada awal pagi 16 Julai yang lalu. Inkues Zara Khairina Mahathir. Saksi kata Zara terjun dari tingkat 2. Perkongsian dari seorang aktivis di live TikTok. Dalam inkues kematian Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir, muncul satu kenyataan mengejutkan. Seorang saksi kanak-kanak mendakwa dia mendengar sendiri rakannya berkata Zara terjun dari tingkat 2. Tapi, siapa saksi itu? Dan adakah kenyataan ini benar-benar boleh dipercayai? Hari ini, kita teliti semula hujah aktivis yang mengulas panjang tentang keterangan tersebut dan persoalan besar yang timbul daripadanya. Segmen 1, Latar Inkues. Inkues ini dijalankan bagi menyiasat punca kematian pelajar Zara Khairina Mahathir yang ditemui tidak sedarkan diri pada 16 Julai 2025 di kawasan bawah bangunan asrama. Polis sebelum ini menyatakan tiada saksi mata yang melihat kejadian sebenar. Namun keterangan saksi kanak-kanak ke-20 ini tiba-tiba menimbulkan tanda tanya baru. Katanya dia mendengar rakannya berkata Zara terjun dari tingkat 2. Segmen 2, apa yang didengar saksi. Menurut keterangan, saksi kanak-kanak ke-20 berkata dia baru bangun tidur sekitar jam 4 suku pagi. Ketika itu, rakannya berbisik kepadanya. Zara terjun dari aras 2, banyak darah dekat bawah. Saksi mengaku dia tidak percaya. Tapi, bila dia jenguk ke bawah dari koridor, dia nampak kesan darah di tepi longkang. Dalam fikirannya, dia bertanya-tanya, betulkah dari aras 2 atau mungkin dari aras 3? Kalau dia nampak darah, dari mana Zara jatuh sebenarnya? Tingkat 2 ke tingkat 3? Segmen 3, Hujah Aktivis. Dalam sesi live TikTok itu, aktivis ini meneliti baris demi baris keterangan saksi. Katanya, kalau benar saksi mendengar rakannya kata Zara terjun dari tingkat 2, persoalan penting ialah siapa rakan itu? Adakah dia benar-benar nampak dengan mata sendiri? Atau sekadar mendengar daripada orang lain? Kalau dia tak nampak sendiri, macam mana dia boleh cakap Zara terjun dari tingkat 2? Itu kenyataan berat, tuan-tuan. Aktivis itu turut mengulas tentang kenyataan polis yang sebelum ini menyebut tiada saksi mata. Tapi, kalau ada orang mendakwa Zara terjun, itu bermakna ada yang melihat atau mendengar sesuatu. Jadi, mana satu yang betul? Segmen 4, Detik Malam Kejadian. Dalam prosiding, saksi yang sama turut menceritakan apa berlaku sebelum subuh. Sekitar 12 suku tengah malam, dia keluar dari dom. Dalam satu kenyataan, dia kata keluar sebab sakit perut. Dalam versi lain, dia kata pergi isi air dalam galon. Dua cerita, dua sebab, tapi waktu yang sama. Aktivis itu menegur dengan sinis. Sakit perut ke isi air? Salah lawyer ke salah saksi? Tujuan dah berbeza tu. Saksi juga mendakwa, semasa ditandas, dia nampak tangan dan kepala Zara seolah-olah menjenggut dari dinding tandas. Namun selepas itu, dia tidak bertindak, hanya keluar, sembang dengan kawan dan kembali tidur. Beberapa jam kemudian, berita duka itu berlaku. Segmen 5, Analisis dan Persoalan. Bagi aktivis itu, persoalan utama bukan sekadar dari tingkat mana Zara jatuh, tapi bagaimana satu kenyataan seperti Zara terjun dari tingkat 2 boleh wujud dalam inkues yang dikatakan tiada saksi mata. Jika benar saksi tahu sesuatu, mengapa maklumat itu tidak muncul lebih awal dalam siasatan? Dan jika ia hanya khabar, adakah ia boleh dijadikan asas keterangan?
Saya bukan menuduh sesiapa. Saya cuma bertanya kerana rakyat berhak tahu. Okey, seterusnya tuan-tuan. Saksi kanak-kanak ke-20 juga. Ini datang daripada Jowen Koh. Okey, boleh Jelas yang tadi. Saya nak kongsi sisi pandang daripada Jowen Koh pula. Zara terjun dari aras 2. Banyak darah dia dekat lantai aras paling bawah. Kata seorang saksi memberitahu Mahkamah Coroner hari ini mengenai apa yang didengarnya daripada rakan sebilik pada awal pagi 16 Julai yang lalu. Okey, ini adalah sambungan daripada keterangan saksi kanak-kanak ke-20 mengenai kawan dia yang bagi tahu tentang Zara terjun daripada tingkat 2 apabila dia bangun saja daripada tidur, kan? Saksi kanak-kanak ke-20 inkuas kematian Allahyarham Zara Kairina Mahathir itu memberitahu mahkamah ketika mendengar perkara itu, dia baru bangun tidur pada kira-kira pukul 4.30 pagi. Okay. Ingat tuan-tuan, pukul 12.30 pagi, saksi kanak-kanak ke-20 ini bangun daripada tidur ataupun dia sakit perut ketika itu, dia sakit perut. Dia keluar pergi ke toilet, dia tunggu lama 12.50 pagi, barulah dia balik semula untuk tidur, kan? Sekarang dia bangun pukul berapa? 4.30 pagi. Okey, lebih kurang jeda dalam 3 jam setengah waktu dia tidur lah. Okey, 4.30 pagi. Menceritakan semula keterangan saksi, Peguam Jowen Koh berkata saksi menjelaskan bahawa dia tidak percaya arwah Zara Kairina sanggup berbuat demikian. Okey. Dia sendiri pun tak percaya. Sebagaimana tadilah yang diceritakan kepada lawyer Syarul Nizam tu. Pada pagi 16 Julai 2025, lebih kurang pukul 4.30 pagi, semasa saksi baru bangun tidur, seorang dom mate, rakan satu dom, berbisik kepada dia, Zara terjun daripada aras 2, banyak darah dia dekat atas lantai paling bawah. Saksi mengatakan dia tidak percaya dan merasa tidak mungkin Zara sanggup buat begitu. Apabila saksi keluar daripada dom, ramai pelajar berdiri di kawasan koridor aras 3, tapi saksi terus pergi mandi. Okey, ini lebih detail sikit Jowen Koh bagi tahu kita ni. Selesai mandi, saksi dapati roommate, kawan sebilik dia, masih lagi berada dalam bilik dom dan bertanya balik apa yang dia cakap tadi kepada saksi kanak-kanak ke-20 ini. Okey, lepas bangun, kawan dia bagi tahu yang mana Zara terjun tu, kan. Lepas tu dia sendiri, percaya tak percaya, dia keluar daripada dom dia tu, pergi ke koridor, dia tengok ramai orang kat bawah. Tengah lebih kurang melingkung di tempat kejadian tu. Dia pun kata dia pergi toilet. Lepas pergi toilet, mandi apa semua, dia balik ke dom dia. Balik ke dom dia ni, dia tanya sekali lagi kesahihan daripada kawan yang cerita, kawan dia ni yang duk cerita Zara terjun ni. Kemudian dia beritahu sekali lagi kepada saksi. Budak yang cerita kepada saksi kanak-kanak ke-20 ini bagi tahu balik yang mana Zara sudah terjun daripada aras 2 ke aras paling bawah. Maksudnya tuan-tuan, kalau berdasarkan kepada keterangan saksi kanak-kanak ke-20 ini, seolah-olah menunjukkan bahawa kawan dia ini memang betul-betul clear dengan apa yang dia cakap. Kan? Sebab kali pertama dia cerita kepada saksi kanak-kanak ke-20 ini, aras 2 terjun ke bawah. Selesai daripada mandi, tanya balik. Kawan saksi kanak-kanak ini bagi tahu sekali lagi dia terjun daripada aras 2 ke aras yang paling bawah. Sebab tu saya nak tanya, siapakah kawan sebilik yang menceritakan kepada saksi kanak-kanak ke-20 ini? Adakah memang benar-benar dia yakin dan dia percaya dan dia nampak Zara itu terjun daripada aras kedua? Kan?
Soalan bertalu-talu, jawapan dengan konsisten, maksudnya memang dia nampak. Kalau dia tak nampak, dia tak jawab macam gini. Okey, kalau dia nampak, apa yang sedang berlaku sebenarnya? Sebab sebelum ini pasukan penyiasatan kata tak ada saksi mata kepada apa yang telah berlaku kepada Allahyarham Zara. Betul tidak tuan-tuan? Betulkan saya kalau saya silap lah. Sebab tu saya tanya betul ke tidak tu. Sebelum ini pasukan penyiasatan kata tak ada. Tak ada orang nampak. Tak ada orang saksi. Kan? Saya bukan nak beef apa, tapi inilah realiti dia. Ni seorang budak boleh kata Zara terjun daripada tingkat 2. Ya minta maaf lah saya bertanya je. Jangan anggap saya menyerang ke apa, tak ada. Saya bertanya kerana saya fikir itulah soalan yang paling munasabah sebagai seorang manusia yang ada akal dan tidak memandulkan akal. Betul tidak tuan-tuan? Saksi masih tidak percaya, lalu menjenguk ke aras bawah dan dapat melihat kesan darah di tepi longkang. Dalam fikiran saksi, dia terfikir, adakah Zara terjun dari aras 2 ataupun dari aras 3? Yang ni pun, saksi kanak-kanak ke-20 ni pun boleh tahan. Lepas pada kawan dia ni confirm kata Zara terjun daripada aras 2 ni, dia pun tengok keluar balik ke koridor, tengok ke bawah, ada kesan darah tu. Dia pun tanya kat diri dia sendirilah, dia tak cakap kat orang, dia kata, macam mana, seolah-olah lah, macam mana boleh terjun aras 2? Aras 2 ke aras 3 Ini pun boleh tahan dia punya tanda tanya dia tu, curious dia tu. Macam mana dia boleh terfikir aras 3? Okey, tak apa. Seterusnya. Selepas itu saksi terus ke surau untuk sembahyang subuh. Katanya selepas selesai prosiding hari ini. Okey. Lepas pada dia duduk tertanya-tanya aras 2 ke aras 3 tu, dia pun pergilah sembahyang subuh. Terdahulu Jawan Goh berkata, saksi menceritakan mengenai arwah Zara Khairina yang dilihat berada dalam tandas ketika saksi bersama 2 orang kawannya pergi ke tandas aras 3 untuk isi air dalam galon pada kira-kira jam 12.30 tengah malam. Saksi katanya memberitahu mahkamah ketika itu ada seseorang berada dalam tandas nombor 1 dan orang itu ialah arwah Zara seperti yang dimaklumkan oleh kawannya. Mereka bertiga menunggu Zara keluar daripada tandas nombor 1 tetapi Zara tidak keluar-keluar dan mereka hanya mendiamkan diri saja dan meneruskan mengisi air dalam galon. Mereka tidak tahu mengapa Zara berkurung di tandas pada masa itu. Semasa mengisi air dalam galon, saksi mengatakan dia menghadap cermin tandas dan terkejut nampak dari cermin ada tangan. Ini dia, tangan keluar dan sebahagian kepala serta muka Zara di atas dinding kiri bilik tandas nombor 1 seolah-olah sedang memerhati siapa yang ada dalam tandas. Okey, saya nak berhenti kejap kat sini. Boleh? Kejap je. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya jadi tertanya-tanya seorang diri lah. Okey? Saya jadi tertanya-tanya seorang diri. Pukul 12.30 malam. Mengikut kepada perkongsian daripada lawyer Syarul Nizam tadi. Saksi kanak-kanak ke-20 ini bagi tahu kepada mahkamah yang dia ini pukul 12.30 tengah malam pergi ke toilet atas urusan, atas tujuan kerana nak buang air, sakit perut. Betul tidak tuan-tuan? Jawan Goh bagi tahu kepada kita yang mana saksi kanak-kanak ini beritahu kepada mahkamah yang mana saksi kanak-kanak ini pergi ke toilet sebab nak isi air. Salah lawyer ke salah siapa? Saya jadi pelik. Tujuan dah berbeza tu pergi ke tandas tu. Nak isi air ke sebenarnya
sebab sakit perut. Okey. Itu soalan lah. Lepas pada tu, semasa mengisi air dalam galon, saksi mengatakan dia hadap cermin, tandas, terkejut nampak dari cermin ada tangan dan sebahagian kepala serta muka Zara di atas dinding kiri bilik tandas nombor 1 seolah-olah sedang memerhati siapa yang ada dalam tandas. Tadi tak ada istilah tangan keluar, hanya kepala saja, hanya sebahagian muka saja yang keluar. Tapi kali ini ada tangan yang keluar, seolah-olah sedang, macam mana wallahu alam, saya tak nak gambarkan. Cuma dia kata ada tangan keluar. Dan dia kata seolah-olah tengah cek line lah. Saksi terus berlari keluar mendapatkan 2 orang kawan saksi yang sedang berada di koridor tandas dan terus sambung bersembang dengan mereka. Tapi tidak masuk lagi ke dalam tandas. Bila dia nampak keadaan macam gitu tu, dia keluar ke koridor. Keluar tu bukan terus pergi ke bilik Dom Zara, bukan. Tapi keluar tu sembang balik. Sembang join kawan dia yang 2 orang tengah duk menyembang ni. Topik MU dengan Liverpool tadi, kononnya tu. Dia ni dah tengok Zara dekat cermin tu, dia keluar, join kumpulan sembang ini. Dekat koridor tu. Bukan kata terus menonong pergi ke Dom Zara, tidak. Okey, lepas pada tu apa dia buat? Dia tak masuk lagi ke dalam tandas. Selepas itu Jawan berkata, saksi memberitahu mahkamah pada kira-kira jam 12.50 tengah malam, mereka bertiga pergi ke bilik rakan mereka untuk membangunkan ketua bilik dan memberitahunya bahawa Zara Khairina berkurung dalam tandas. Katanya, mereka juga membangunkan rakan sebilik yang lain untuk menemankan masuk semula ke dalam tandas kerana mereka risau dan takut keadaan Zara Khairina yang tidak keluar-keluar daripada tandas. Lepas pada dia cuba kejutkan ketua bilik, ketua Dom Zara ini, dia juga kejutkan kawan-kawan sebilik Zara yang lain. Untuk apa? Untuk nak cek Zara ni dalam toilet katanya sedang berkurung seorang diri. Kan? Mereka kenapa tu nak cek tu? Kerana katanya mereka risau. Mereka risau dan takut dengan keadaan Zara Khairina yang tidak keluar-keluar daripada toilet. Murninya hati kamu, nak. Dia minta maaf tuan-tuan. Saya ni manusia tuan-tuan. Kadang-kadang saya nak tergelak. Izinkan saya gelak dulu Sebab ada yang kadang-kadang kelakar yang saya tak dapat tahan tuan-tuan. Aduh, ya Allah. Tuan-tuan. Dia kejut tuan-tuan. Dia kejutkan kawan-kawan dalam bilik Dom Zara tu. Sebab apa? Sebab nak cek Zara tau. Dia nak cek Zara ni sebab apa? Sebab diorang risau, diorang takut Zara ni keseorangan dalam toilet. Buat apa kurung dalam toilet tu? Okey, tak apalah. Tapi tadi masa dia masuk awal-awal tu dia tak panggil pula Zara. Dia tak ketuk pun pintu, dia tak pujuk pun. Nak cek takkan nak panggil satu dom, takkan nak panggil sampai sampai warden nak datang dulu baru nak cek kan. Itulah soalannya kan. Tapi itu saya kata murninya hatimu, nakku. Tapi saksi menyatakan rakan sebilik yang lain hanya mendiamkan diri dan tidur. Selepas itu, Selepas itu, saksi balik ke dom dan terus masuk tidur, manakala 2 rakannya bersembang di hadapan pintu bilik. Dia kata lepas pada dia kejut orang lain tak nak bangun. Tak nak bangun. Tak nak bangun tak apalah. Dia pun balik ke dom dia tidur. Kawan dia yang 2 orang tadi tu, ingat tu tadi tu. 2 orang tu tak balik. Duduk menyembang lagi depan pintu bilik.
Lepas pada tu, bila ni budak 2 orang ni masuk balik tidur, pukul 1 pagi katanya. Pukul 1 pagi. Tak ada yang aneh pun sebenarnya kalau berdasarkan kepada keterangan saksi kanak-kanak ke-20 ni. Sebab dia macam berlaku as casual. Tahu tak? Dia macam berlaku casual. Macam tak ada apa-apa. Boleh bersembang. Lepas bersembang, kejut orang tidur. Kejut ketua dom. Ketua dom tak nak bangun, tak nak layan. Dia balik ke bilik. Kawan dia yang 2 orang ni bersembang macam biasa. Kalau bersembang macam biasa ni tuan-tuan, maksudnya keadaan itu adalah dalam keadaan terkawal, bukan dalam keadaan gabra, bukan dalam keadaan panik, tidak. Dia sebenarnya seolah-olah macam casual. Kan? Casual. Tak ada lah istilah macam dia kata tadi, kejut ramai-ramai ni sebab apa? Sebab risau, sebab takut. Kalau risau, kalau takut, dia takkanlah pergi lepas pada dia kejut orang tu, orang tak nak bangun, takkan dia lepas pada tu dia bersembang. Dia mestilah ambil inisiatif sendiri. Kan? Kalau betul dia risau, dia takut dengan keadaan Zara Khairina yang tidak keluar-keluar daripada tandas ni berdasarkan kepada keterangan dia. Tapi macam mana dia boleh kata dia risau, dia takut dengan keadaan Zara yang tak keluar-keluar daripada tandas, sedangkan lepas daripada dia kejut orang lain, dia masih lagi boleh borak. Kawan-kawan dia borak topik MU dengan Liverpool. Contoh. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang ditakutkan dan tidak ada apa-apa yang dirisaukan kepada Zara Khairina. Dan berdasarkan kepada sebelum ini yang Syarul Nizam bagi tahu, lawyer tu, asal kosat dia, tujuan dia pergi ke toilet tu sebab dia sakit perut. Dan satu lagi perkaranya, macam mana dia boleh lupa yang dia sebenarnya sakit perut. Kan? Itu beberapa tanda tanya lah kepada kita. Kan? Saya tidak nak mengasak. Saya tidak nak menuduh. Tak ada. Jauh daripada niat kita nak menuduh orang. Nawaitu kita adalah dengan tujuan untuk kesedaran dan mendidik. Jangan menganggap bahawa rakyat Malaysia ini akalnya semua mandul. Jangan. Semua yang ada dalam live saya ni adalah orang-orang yang ada akal yang waras. Boleh menilai. Bukan hanya menghafal CP1 dan terlupa CP2. Kan? Kebenaran tentang kematian Zara Khairina Mahathir masih dicari. Tapi satu perkara pasti. Kenyataan bahawa Zara terjol dari tingkat 2 menimbulkan persoalan besar dalam perjalanan inkuis ini. Semoga kebenaran akhirnya muncul. Walaupun lambat, biarlah adil. Kalau anda rasa isu ini penting, tekan like, share dan subscribe supaya lebih ramai tahu tentang perjalanan inkuis Zara Khairina Mahathir. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Adakah saksi itu benar-benar tahu apa yang berlaku? Atau ada sesuatu yang masih belum terbongkar?